Ejaan dia kopo. Ini ejaan Dutch tau. Kenapa? Sebab Indonesia dijajah oleh Belanda. Actually dia kita terus je cakap, senang nak faham food colouring jenis apa yang bagus untuk baking. Baking ni tak kisahlah you punya background baking apa, tapi lebih hari ni kita kata kita buat kek marble, kek lapis, kek butter. Kek butter ada colour tak? Tak sangat lah. Kek kukus kita lebih kepada macam tu, biskut ke. Fondant, buttercream itu normally kalau dia orang belajar memang ada teknik dia. Tapi adalah saya sentuh sikit-sikit. Tapi saya tidak menjurus secara dalam kepada benda tersebut. Saya nak tunjuk macam mana you dapatkan warna yang tidaklah berubah. You adun-adun cantik dah. Tiba-tiba, contoh you adun colour hitam kan. Tiba-tiba dah masak, sama ada you kukus ataupun bakar, dia akan menjadi warna, nak kata hijau pun tidak, nak kata kelabu pun tidak. It happen. Alright. So, apakah pewarna yang bagus? Dia ada beberapa jenis pewarna. Pertama, pewarna gel food ataupun paste. Pewarna gel food contoh yang saya ada ini adalah best kan belajar baking dengan teacher. So, mana yang belum tengok part 1, korang boleh cari dekat komen ataupun korang tekan je profile teacher. Tengok sampai habis tau. Nanti korang terlepas formula yang teacher bagi. Okay, jom kita sambung. My flavor. Gel food ni kenapa? Dia concentrate. Ni maksudnya kepekatan dia. Kepekatan dia tinggi. So dia akan sesuai untuk buttercream, kek, kita buat lapis, kita buat fondant, sesuai. Gel base. And then apa tu contoh lain yang bagus lah pewarna ni, pewarna gel food ni yang famous lah untuk buttercream, Wilton. Kalau saya salah sebut, Wawa tolonglah betulkan, saya ni lidahnya pendek. Tak apa. Sebut H sama je, R sama. So Amory color is good. Saya jarang guna Wilton, ada sekali, tapi Amory color is good. Before My Flavor ni ada, saya dulu guna Amory. Tapi bila datang dia My Flavor ni, kau tengok aku sebut R. Saya pun sukalah nak pakai My Flavor. Chef Master okay. Chef Master pun bagus. Then My Flavor. And